Alright. Alright. Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada rakan guru yang hadir sesi perkongsian pada pagi ini. Apa khabar semua? Dah makan sarapan? Sehat? Belum. Alright. Baik, saya Cikgu Tan dari SMK Pulau Indah Kelang akan merupakan moderator untuk pagi ini, dan penceramah kita ialah orang yang hebat iaitu Encik Heman bin Muhammad Gapar. Beliau merupakan seorang guru besar SK Kampung Baru Lanjut, juga merupakan seorang Quizy Super Trainer. Okey, tajuk beliau hari ini ialah Quizy bukan sekadar kuis interaktif. Kita nak dengarlah apa yang Tuan GB nak sampaikan. Apa maksud Quizy bukan sekadar kuis interaktif? Maksudnya apa? Maksudnya ada banyak benda yang Quizy ni boleh buat. Baik, tanpa membuang masa, kita menjemput Tuan GB untuk memberikan perkongsian beliau. Dipersilakan Tuan GB. Okey, terima kasih kepada Cikgu Tan. Okey, sebenarnya apa yang saya nak share hari ni, Quizizz ni kita dah guna banyak kali. Okay, banyak kali terutamanya masa PKP dulu. Jadi Quizizz ni antara platform yang sering kita gunakan selain daripada platform-platform lain lah, Kahoot dan Bluecurt dan sebagainya. Okay, tapi pada saya masih lagi menggunakan Quizizz sampai sekarang kerana pada saya ini antara platform yang sering berevolusi dan selalu sangat ada penambahbaikan yang dia lakukan untuk memenuhi keperluan semasa. Adakah selepas kita tidak melaksanakan pembelajaran di rumah tu, perkara ini, Quizizz ini tidak lagi digunakan? Pada saya tidaklah jawapannya, sebab saya masih lagi gunakan, hampir saban minggu saya gunakan Quizizz untuk melaksanakan pentaksiran. Apatah lagi di Selangor sekarang ni, kita telah bermula dengan satu kempen iaitu satu kelas, satu Google Classroom. Okay, satu kelas dan satu Google Classroom. Jadi Quizizz antara platform yang boleh kita gunakan untuk membantu kita melaksanakan pentaksiran secara atas talian. Okay, dekat sini saya nak share dulu. Hari ini kita akan sentuh beberapa perkara. Yang pertama, macam mana kita nak gunakan Quizizz lesson, dan bagaimana juga kita nak membentuk ataupun membina soalan-soalan yang ada dekat dalam Quizizz ni dengan bantuan AI. Okay, so sekarang ni kita dah ada AI. Jadi Quizizz ni sangat-sangat membantu. Dulu masa zaman PKP dia tak ada pun features AI dalam Quizizz. Tapi sekarang dah ada dan dia sangat mudah dan sangat-sangat membantu kita untuk menambah bilangan soalan contohnya, ataupun menukar soalan daripada BM kepada Dui Bahasa terutama yang ajar DLP. Itu perkara-perkara yang akan kita kongsikan lah hari ni. Okay. Jadi hari ni juga kita mungkin akan buat secara hands on. Okay. Jadi terlebih dahulu saya nak tunjukkan perbezaan antara Quizizz Super yang saya ada dan kawan-kawan trainer ada. Yang ni kami dapat sebenarnya saya beli Quizizz Super ni. Masih guna Quizizz Super dulu $25 untuk 1 tahun. Tapi sekarang harganya dah bertambah. Okay. Saya pun tak pasti berapa kos yang baru ni. Saya bagi tahu hari tu mahal lah juga. Okay. Jadi ini adalah Quizizz Super. Okay. Dekat sini dia akan tulislah Quizizz School ataupun Quizizz Super untuk yang individu. Yang ni kami punya yang school punya account. Okay. Jadi untuk buat Quizizz, kita ada banyak platform sekarang ni. Kita ada interaktif video, ada passage, ada flashcard, ada lesson, ada assessment. So kalau kita tengok dalam jenis-jenis Quizizz yang ada, jenis-jenis assessment yang ada, kita tengok kat sini, kalau kita create from scratch, dia ada lebih kurang 20 untuk jenis-jenis soalan yang ada dalam Quizizz yang kita boleh buat. Okay, terutama kalau yang ajar math mungkin dia sukalah ada math respon, ada graph, okay, word cloud macam yang keluar Mentimeter word cloud yang kita gunakan itu pun ada. Okay, ada poll. Okay, ni nanti kita akan tengok satu-satu jenis soalan dia, kita akan buat sama-sama. Okay, untuk akaun percuma, apa yang ada untuk akaun percuma? Sekejap kita tengok Okey, ini pula adalah akaun percuma saya. Okey, akaun percuma saya. Kalau kita tekan create, kita pergi assessment, kita pergi create from scratch.
Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8 lah lebih kurang. Okey. Jenis soalan yang boleh kita gunakan untuk akaun pertama. Okey, untuk akaun percuma ada kurang daripada separuh daripada akaun super tadi. Okey, dia ada perbezaan dekat situ. So, kita akan saya akan tunjukkan contoh. Okey, kita buat sama-sama dan cikgu cuba jawab juga. Saya akan share link dekat chat. Okey, ini adalah quizzes lesson. Okey, ini adalah quizzes lesson yang mana kita boleh bina quizzes lesson ni untuk kita mengajar. Dia akan ada slide, dia akan ada pentaksiran dekat situ dan kita boleh gunakan terus. Okey, dia okey, sekejap Okay. Ini adalah quizzes lesson. Okay. Quizzes lesson ni akan membantu kita untuk mengajar secara terus. Okay. Secara terus yang mana kita boleh masukkan nota, dan murid akan join sekali dalam kita punya lesson ni. Okay. Dia macam kita share PowerPoint tapi dengan pentaksiran secara real time yang kita boleh semak progres murid secara terus. Okey, jadi kita akan buat ni sama-sama. Yang ni saya nak kenalkan juga jenis-jenis soalan yang ada. Okey, jenis-jenis soalan yang ada dalam quizzes. Okey, siapa yang pakai handphone boleh scan QR code tu. Kalau yang tak pakai handphone nak jawab guna laptop, saya dah pastekan link dekat situ. Okay. Saya pinkan siap-siap. So, nanti yang masuk kemudian pun boleh join. Okay, untuk quizzes lesson ni sebenarnya dia boleh disertai oleh 1,000 orang. Okay, 1,000 orang dalam satu-satu masa. Cikgu klik dekat link tu dan boleh join saya sekarang. Kita nak jawab sama-sama. Okay, terima kasih Cikgu Annie. Peserta pertama, Azilah, Cikgu Aisyah. Masuk. Okay, ada yang tulis F. Cikgu Julia. Okay, terima kasih pada kawan-kawan yang turut serta, kawan-kawan sekolah saya, kawan-kawan bekas sekolah saya, kawan-kawan yang saya tak pernah jumpa. Okay, kawan yang saya selalu jumpa. Okay, berapa orang ni? 46. 46 orang. Okay, untuk quizzes lesson ni sebenarnya kalau saya buat bengkel secara atas talian, saya selalu gunakanlah quizzes lesson ni. Mungkin juga saya gunakan untuk kelas-kelas yang saya kena cover. Okay, kelas-kelas saya yang tertinggal. Saya buat kelas secara atas talian lah untuk cover kelas-kelas saya yang tertinggal tu. Jadi saya gunakan quizzes lesson sebab untuk melaksanakan pentaksiran sangat-sangat mudah. Okay, sangat-sangat mudah. Saya cuma nanti saya tunjuk dulu, lepas tu saya tunjuk macam mana kita nak buat quizzes lesson. Okay. Jadi saya tunjuk dululah. Jadi ni saya nak cikgu join sekali sebab saya nak memperkenalkan jenis-jenis soalan yang ada dekat dalam quizzes. Okey, baik. Saya rasa kita mula dulu. Tak boleh tunggu semua masuk. Sekarang kita ada 60 orang lebih kurang. Okey, kita klik saja next. Okey, paparan dia sama macam kita bentang slide. Okey, kita bentang slide. So, kita akan kontrol dekat bawah ni. Dekat bawah ni kita boleh nak menconteng-conteng pun boleh. Okay. Kalau cikgu pakai tab ke, pakai apa ke, okay. Cikgu nak conteng-conteng dekat sini sambil-sambil buat penerangan, cikgu boleh je conteng. Okay, conteng lah. Cikgu nak terang-terang tu. Ni yang saya suka benda ni sebenarnya. Okay. Dia juga ada whiteboard yang cikgu boleh pindahkan
ataupun cikgu tengah-tengah mengajar nak buat nota sikit. Cikgu nak buat jalan kerja ke 1/2. Okay. Ni saya pakai mouse susah sikit. Okay. Sebab saya pindahkan second screen saya dekat tab. Kalau saya pindahkan tab tu ke sini boleh lagi cantik lah. Okay. Kita boleh juga tambah soalan. Tiba-tiba kita mengajar kita nak tambah soalan. Okay. Untuk tambah kefahaman murid pun boleh. Kita klik saja dekat add question. Apa yang kita nak. What do you already know? Okay, dia macam kita nak ajar lah. Kalau mula-mula what are you feeling today ke. Kita nak tambah pada mula-mula slide kita ke pun boleh. Tak ada masalah. Ni kita nak switch to student pace mode. Murid tu belajar secara sendiri. Mengikut keupayaan dia sendiri. Mengikut kepantasan pemahaman dia sendiri. Okay. Kita juga boleh pick nama murid masa kita mengajar. Contoh saya nak panggil seorang respon. Okay. Okay. Contoh cikgu apa ni? Wan Nur Azura. Macam kenal je. Maksudnya cikgu sekolah saya ni. Okay. Wan Nur Azura. Kita panggil lah dia. Nanti dia buka mic untuk respon pada soalan kita. Okay. Tu untuk kita buat secara atas talian lah. Okay. Selain daripada tu kita juga okay. Ni kalau kita klik kat sini dia akan ada klip-klip sikit lah supaya murid dapat fokus kepada kita punya pengajaran. Okay, kita pergi kepada okay, ni sedikit propaganda berkenaan diri saya. Tadi Cikgu Joan dah cerita dah pun. Okay, cikgu-cikgu boleh baca lah kod kat situ. Okay, ni saja je tulis bagi nampak macam power. Tapi tak power pun. Okay, saja tulis bagi panjang. Okay, inilah serba sedikit berkenaan diri saya. Saya juga adalah mantan PK Pentadbiran, SK Berjaya dan juga SK KLIA lah. Okay. Okay, soalan yang pertama. Tuliskan nama anda dengan huruf besar. Okay, cikgu-cikgu boleh respon terus. Dan saya boleh tengok siapa yang tengah respon. Dekat ni belum ada yang respon lagi ni. Baik cikgu, come on. Saya boleh klik view respon. Saya nak tengok siapa yang dah respon. Okay. Ni ada respon lah. Oh, LSW ni apa? Okay, kita boleh tengok berapa orang dah respon. Setakat ni 39/73 orang dah respon. Okay. Masih ada 31 orang belum jawab. 30 orang belum jawab. Okay. Ni kita boleh tengok lah. Nur. Wan Nur Azura. Okay. Kita boleh set timer. Berapa lama kita nak guna. Okay. Selalunya soalan yang macam ni, okay, bila kita buat, adalah dia punya markah dia kan. Okay, kita dah set markah dia. Okay, soalan yang macam ni, kita tak boleh set jawapan betul ataupun salah. Okay, jawapan betul atau salah. Jadi kita kena review satu-satu. Okay, jadi untuk kelas sesuai lah. Sebab kelas kita taklah ramai macam kita buat bengkel ni. Okay, kalau kita buat kelas mungkin dalam 10 orang. Okay, kita boleh tengok satu-satu. Dan kita bincang terus jawapan. Selalunya saya akan cari jawapan yang salah je. Okay, saya tak tengok jawapan yang betul pun. Saya cari jawapan yang salah. Kalau kelas tu selalunya budaknya selalu menjawab salah, kita cari jawapan yang betul. Ikut majoriti kelas. Okay, untuk kita review satu-satu. Okay, ini contoh soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua pula. Berikan rakaman memek muka. Ni siapa yang tak pakai tudung, susah sikit lah. Okay, kalau tu kita open video recorder ni. Kalau pakai handphone senang. Kalau pakai laptop ni susah sikit lah. Okay, ada ke yang respon? Tak ada. Okay. Dia alah ke belakang pula. Okay. Kalau video recorder, kalau pakai handphone, dia akan buka access camera, kita ambil gambar, dah stand. Okay. Ada yang berani hantar gambar? Ada SPKPM tu. Ada tak yang berani menghantar gambar dia? Okay. Ni ada seorang. Ni nak bagi kita tunggu dulu. Kita tak best pula. 2 orang dah hantar. Okay, 4 saat je. Lalu dia dalam 2-3 saat je. Okay.
Okey, dia ada yang menghantar rakaman mimik mukanya. Okey, ada yang tengah ada yang muka sedih pun ada. Terus okey, pegawai. Oh, sambil-sambil baring je. Cikgu juga ikut. Okey, ni kita boleh tengoklah. Cikgu Jeffrey. Okey, ini contoh kita boleh buat lah. Okey, okey, dah buat kot. Lambat pula dia. Okey. Tadi untuk rakaman mimik muka tu mungkin selalunya untuk yang bahasa lah kot. Mungkin dia nak tengok apa, mungkin ada sebutan-sebutan ke, dia nak buat penilaian secara lisan ke yang kena hantar video. Okey, pun boleh. Okey, salahnya sekarang ni kalau check lesen dah boleh terus. Dia tak boleh stop pula. Okey, tak apa, kita teruskan. Move to the next slide. Siapakah anda dalam perkhidmatan sekarang? Okey, siapakah anda dalam perkhidmatan sekarang? Okey, okey. Kita ada pentadbir sekolah 9 orang. Guru media pun ada 4 orang. Kenapa saya masukkan guru media kat situ? Sebab wife saya guru media. Jadi saya masukkan lah. Okey. Nanti dia tak ada pilihan jawapan pula. Okey, jadi guru akademik biasa, ramai 53 orang. Okey, ramai lagi yang tak menjawab sebenarnya. Okey, yang baru masuk nanti Cikgu Join boleh bagi link lah kot kalau nak join halfway dah pun. Okey. Tandakan ibu negara Malaysia. Dekat mana ibu negara Malaysia? Yang ini kalau ajar sejarah ke menarik lah. Okay? Ajar sejarah, ajar geografi untuk sekolah menengah. Ataupun mungkin juga kita boleh buat label untuk sains. Okay? Pun boleh. Tak ada masalah. So, masih boleh gunakan soalan melabel. Okay? Ataupun tanda dekat point dekat situ. Okay? Ini jenis-jenis soalan yang ada. Okay. Baik. Kalau ada salah ni saya tak tahu lah. Okey, ini contoh soalan yang lain. Okey, dia tak boleh lah nak elaborate lebih panjang sebab kita mengejar masa. Sekarang ni lama pula kita pergi bengkel ni. Okey, okey, susun rukun negara mengikut urutan yang betul. Yang cukup ni perlu bayar agak. Okey. Okey, susun rukun negara. Yang ni tiap-tiap kali majlis kita kena baca rukun negara dah ni. Alah. Kita tulislah jawapan yang betul. Okey. Okey, ni drag cikgu drag dekat mana soalan tu. Okey.
Cikgu drag dia. Nombor 1 kat mana, siapa nombor 1 tarik daripada atas ni, tarik ke bawah. Okay. Boleh masuk ramai-ramai, saya punya ni pula jam dah. Okay, tak apa. Selalu boleh je, dapat beratus-ratus pun okey je. Tapi hari ni dia hari Ahad agak je. Okay, setakat ni ramai je, betul. Okay, ini cara kita nak susun urutan. Okay, susun urutan, kita bolehlah gunakan soalan-soalan bentuk macam ni untuk buat urutan lah. Dalam sains mungkin kita ada soalan-soalan berbentuk prosedur. Okay, langkah-langkah. Contoh dia penggunaan termometer tahun 5. Okay, boleh kita gunakan. Sejarah mungkin juga kita boleh buat. Okay, saya cakap ni subjek yang saya ajar je lah. Okay, subjek yang lain-lain tu cikgu kena fikir sendiri. Okay, urutan tu mungkinlah banyak lagi perkara-perkara macam sejarah, mungkin kedatangan Islam ke tanah Melayu, macam mana, apa yang datang dulu, daripada mana datangnya, okay, faktor-faktor ke, okay, tu pun boleh. Okay, kita sambung. Okay, saya tak boleh tunggu semua jawab. Okay, nyanyikan rangkap pertama lagu Kami Guru Malaysia. Yang ni cikgu boleh send audio. Okay, send audio. Contohnya kalau pakai handphone senang sikit lah kalau kita nak jawab pakai handphone. Kalau murid tu kat rumah kita je open audio recorder ni. So kita nyanyilah Kami Guru Malaysia. So hantar. Okay. Contoh dia kalau mungkin kita nak murid menyatakan rukun iman, rukun Islam pun boleh. Dia nyatakan satu, yang pertama apa, kedua apa, tadi rukun negara tadi pun boleh nyatakan satu-satu, ataupun perkara-perkara yang boleh buat pentaksiran lisan. Pentaksiran lisan lah yang kita nak gunakan. Okay, yang ni sesuai lah untuk kita guna dalam GC. Okay, dalam kita punya Google Classroom tu. Kalau asyik jawab saja, tak ada interaksi pula, bosan juga kan. Okay, dalam GC. So kita boleh gunakan benda ni untuk kita buat soalan. Okay, buat soalan. Ataupun kita bagi satu petikan untuk murid baca, terutama murid-murid tahap 1. Okay, tahap 1 dia baca petikan tu, so dia hantar. Pun boleh. Sama ada kita nak guna video tadi, video tu lagi cantik lah sebab kita nampak muka dia sekali. Kan? Kalau suara ni kadang-kadang kita pun tak tahu. Tiba-tiba dia suruh mak dia takkanlah kita tak kenal suara budak dengan suara orang tua tak. Okay, mungkin abang dia ke, yang lebih-lebih kurang sebaya dia ke, ataupun kawan dia punya suara ke. Jadi gunalah video tadi. Yang ni mungkin kita nak guna untuk menyatakan untuk tipi-tipi yang mudah murid capai dan kita ada evidence untuk simpan. Okay, ini antara yang kita boleh gunakan di sekolah. Okay, alright, kita sambung. Oh, ada yang menyanyi, kita dengar. So ada choir kat belakang, ada backup singer. Okay, ni pula. Oh, terganggu sikit. Oh, sedap-sedap suara di hari Ahad. Okay. Ni tak ada apa-apa. Dia hantar recording tu je. Oh, kita boleh tengok nama sebenarnya. Okay. Cikgu Fau. Tak ada. Tak ada bunyi pun. Oi, cikgu share pun boleh. Power. Cikgu Lokman. Oh, tak dengar. Oh. Tiba-tiba kan ada yang nyanyi chorus pula. Okay. Di power ni. Okay. Bolehlah kita nak buat kita nak buat saringan ke apa ke. Okay. Boleh je kita gunakan GC kita sama dengan quizzes ni, add-on dia. Okay, lukiskan emoji perasaan anda setakat ini. Okay. Lukiskan. Lukiskan emoji. Tak apa cikgu, nanti saya ada rakaman, nanti cikgu tengok dekat saya punya YouTube.
Okay, saya masukkan dekat dalam YouTube. Okay, emoji. Wow. Oh, ni siapa yang terjelur lidah ni? Ain. Okay, terkeluar lidah. Okay. Ni kalau kita ada touchscreen ke lagi cantik lah cikgu. Kalau kita lukis pakai mouse, saya pun boleh expect lah apa yang hasil yang kita akan dapat. Okay, hasil yang kita akan dapat kita pun tahu dah kan, sebab kita lukis pakai mouse kan. Apa yang kita nak fikirkan cantik, mungkin ada cikgu yang memang optionnya seni dan rajin buat pasal digital punya art ni, dia mungkin boleh lukis dengan cantik lah. Saya ada beberapa orang kawan yang memang dia lukis emoji pun cantik gila. Okay, kalau harap saya lukis lagi teruk pada ni saya rasa. Okay, semua tengah bersukaria ni. Okay, happy. Okay, terima kasih kerana bersama saya dan Cikgu Tan pada pagi ni. Okay, maaf jugalah sebabnya saya tak boleh nak buat hari lain sebab saya sibuk sikit lah. Okay, jadi hari ni je saya ada free. So hari ni lah saya bersama-sama Cikgu Tan. Okey, kita sambung kepada soalan yang seterusnya. Malaysia terdiri daripada berapa buah negeri dan 3 wilayah persekutuan? Kita tengok pengetahuan am. Okey. Ini soalan jenis apa? Drag drop pula. Dia ada pilihan jawapan dah kat bawah tu, dekat select answer tu. Okey. Kalau ikutkan saya sediakan 17 jenis soalan yang ada. Saya nak tengok cikgu lihatlah apa perbezaan soalan-soalan yang ada dekat akaun super, apa juga ada dekat akaun percuma. Okey, jadi akaun percuma tadi tu kurang separuh lah daripada apa yang saya tunjukkan pada pagi ni. Okey, sebab kalau akaun super ni dulu $25, tapi sekarang ni kami tengah berusaha lah untuk minta pihak Quizizz kurangkan harga dia supaya ramai lagi yang boleh membeli akaun super ni. Kalau tak secara individu mungkin nanti boleh pakat-pakat beli untuk sekolah 5-6 orang ke. Okay, dulu murah, sekarang ni tak tahulah kenapa dia naik harga pula. Okay, tapi tak apa, nanti kita tengok tiap apa perkembangan berkenaan dengan akaun saya akan bagi tahu. Okay, mari kita tengok respon. Oh, dah habis dah timer. Ada timer saya set apalah, ada apa benda yang saya set kejap je macam soalan ni mungkin saya taruh 90 saat. Okay, untuk cikgu-cikgu jawab. Jawapan ni 13 cikgu. Okay, tapi saya ni itu jawapan saya. Kalau ada perbincangan lain nanti itu bergantung pada cikgu lah. Saya ingat 13. Okay, mungkin ada justifikasi yang 14. Nanti cikgu boleh bincangkan lah. Okay, tapi kita bukan nak bincang konten lah pada hari ni. Saya nak bincang bentuk soalan saja. Okay. Okay, ni salah pun tak apa. Okay, ni soalan drop down. Padanan. Okay. Padankan negeri berikut dengan ibu negeri. So, negara mana dengan ibu negeri mana? Seremban, negeri mana? Kuching, negeri mana? Okay. Okey, kalau kita tengok respon, ada juga salah. Okay, mungkin yang salah tu bukanlah cikgu tak tahu, tapi mungkin masa drag tu dia ada problem sikit kan. Dia terdrag ke negeri lain. Okay, itu contoh lah. Okay, contoh bagaimana kita nak gunakan soalan bentuk match. Okay, soalan bentuk padankan. Okay, soalan bentuk padankan macam tu. Okay,
Okey, seterusnya adalah soalan bentuk multiple choice. Itu biasa gunalah. Antara negeri-negeri berikut, yang manakah negeri asal yang di-Pertuan Agong Malaysia sekarang? Ya? Nah, ini. Right. Okay, ni multiple choice, soalan ABCD. Inilah yang biasa kita guna. Kalau kita nak guna quizzes paper mode pun, inilah antara untuk soalan yang kita boleh pakai. Okay, multiple choice. Kalau benar salah tu boleh lagi. Lain-lain tu tak boleh lah kalau kita nak pakai quizzes paper mode. Tapi paper mode kita takkan sentuh lah hari ni. Mungkin akan ada trainer lain akan ajar tu. Okay. Okay. Dah nampak dah jawapan ni. Ini senang je. So, okay. Pengiraan perkhidmatan yang di-Pertuan Agong adalah selama ini soalan berbentuk drag and drop. Okay. Cikgu tarik daripada bawah ni pergi kat kotak kosong tu. Okay. Cikgu tarik ke kotak kosong. Okay. Kita tengok respon. Cikgu, saya tak boleh tengok, saya tak boleh tunggu sampai habis lah. Okay, sebab saya tak boleh tunggu semua jawab. Setakat ni 62 orang, 63 orang. Okay, kalau itulah bagus dia yang lesen ni. Kita ada summary dia kat sebelah ni. Kita boleh tahu berapa orang yang tengah jawab semua. Okay. Kalau kita guna game mode pun boleh juga sebenarnya. Tak ada salah. Okay. Alright. Kita tengok macam mana sekarang. Okay, jawapan yang sebenar. Dah kat sebelah. Okay. Jadi ketika mengikut nilai. Kalau pada 70 dipilih oleh kerajaan pilihan raya umum. Okey. Okey, itu contohlah. Contoh soalan. Okey, ini pula soalan matematik. Sekiranya jumlah minggu persekolahan di Malaysia, saya tutuplah tahun dia. Pening. Saya nak cakap pun susah. Okey, sekiranya jumlah minggu persekolahan di Malaysia adalah 42 minggu, berapakah hari persekolahan jika semua sekolah bersekolah 5 hari dalam seminggu? So cikgu buatlah dekat sini. Cikgu type lah answer dia. Okey. Cikgu gunakan kalkulator tu. Okey. 42 darab 5 contohlah dapat berapa? 200 berapa tadi? Okey. Dia view respon. 210, 210. Okey. Ataupun cikgu boleh type je terus dekat kalkulator tu lah. Tu contoh soalan kalau kita gunakan untuk penyataan matematik. Okey. Ramailah. Ramai cikgu mat ke? Power dia orang ni. Okey, tu contohlah. Okey, kita juga mungkin boleh gunakan dalam kita punya bentuk-bentuk soalan tu kita juga ada bentuk graf. Okey, kita juga ada soalan berbentuk graf macam ni. Okey, tandakan nilai pada graf. A 4 4. Okey, 4 4 dekat mana? Okey, kita plotkan dekat sini. 4 4. Okey, 4 4 kat situ. Lepas tu B negatif 2, negatif 4. Negatif 2, negatif 4. Plotkan dekat negatif 2, negatif 4. Dan C negatif 6 dan 2. Negatif 6 dan 2. Okey, plotkanlah. Okey, macam tu. Ni soalan nilai pada graf yang cikgu boleh gunakan juga. Okey, saya tak tahulah tajuk ni sesuai ke untuk sekolah rendah. Tapi dah ada tu saya share je lah. Okey, bentuk soalan ni pun ikut kepala otak saya je. Okey, saya pun bukan cikgu mat. Jadi saya fikir-fikir okeylah boleh digunakan macam tu untuk plot. Okey, saya fikir untuk plot je lah. Alright. Okey, ada ke yang menjawab? Tu ada. Okey.
Tu je bentuk-bentuk yang dia plot lah. Saya rasa ni kot jawapan yang betul. Okay. Tapi kalau feedback yang saya terima lah daripada murid, dia orang kadang-kadang lagi suka guna jawab tu guna tab kot. Sebab tab kan touch screen kan. Dia boleh gerak-gerakkan tu lagi senang. Kalau komputer, laptop ke yang touch screen mungkin lebih cantik kot. Kalau guna macam saya yang saya punya laptop ni bukan touch screen. Saya kalau mengajar, saya kena ada tab lah satu sebab ada benda-benda yang saya nak conteng. Okay. Okay, macam ni tadilah. Saya nak annotate annotating ni contoh-contoh dia, saya nak tunjuk macam mana plot dia. Okay. Saya buat lah. Okay. Ni warna putih pula saya set dia punya colour. Okay. Okay, saya nak plot. Okay, kat sini ni jawapan yang pertama. Yang kedua tadi 2, 4. Negatif 2, negatif 4 kat sini. Mungkin kalau salah betul kan terutama cikgu-cikgu mat lah. Saya ni bukan pandai sangat pun. Okay, itu contoh. Okay, saya nak tunjuk macam mana kita nak tu. Kita ada pakar-pakar yang ada dalam ni. Kita ada Dr. Bashar, kita ada Cikgu Syam, kita ada Cikgu Syekh, ramai lagi lah. Cikgu yang mungkin ada saya tadi dia masuk keluar. Okay, yang boleh tolong saya respon dekat chat. Okay, kita sambung. Okay, seterusnya kita ada apa lagi? Kita ada soalan berbentuk classification. Okay, mengelas. Okay. Kategorikan negeri-negeri ini dalam kumpulan yang betul. Okay. Kita boleh drag masuk kat situ. Mempunyai sultan, tidak mempunyai sultan. Okay. Okay. Macam mana kita nak drag masuk ke situ. Okay. Negeri yang mempunyai sultan. Contohnya, Perak. Okay. Okay. Apa lagi? Selangor, Terengganu, Kelantan, negeri mempunyai sultan lah. Tidak punya sultan, Melaka, mana lagi? Sabah, Sarawak, Pulau Pinang, tu contoh jawapan dia. Okay, yang kita boleh tengok lah nanti. Rakan-rakan kita dah pun menjawab. Okay, kita ada kalau Selangor mempunyai sultan, Perak sultan, Perlis sultan, walaupun kita panggil raja kan. Okay, Kedah sultan, Sabah tak ada. Okay, Pulau Pinang tak ada sultan, Sarawak pun tak ada sultan. Okay, kita sambung lagi. Sebab saya ni tengok masa macam alah. Okey, labelkan tokoh-tokoh berikut dengan sukan mereka. Yang ini soalan berbentuk labeling. Okey, labeling. Okey, Lee Chong Wei sukan apa? Azizul Hasni Awang okey, nama dia. Okey, sukan apa? Nico David sukan apa? Kita drag dia masuk ke dalam kotak dia tu. Okey. Ni kalau kita nak buat sains pun okey lah. Kita nak buat bahagian-bahagian tumbuhan ataupun kita nak buat labelkan jenis-jenis mikroorganisma, okey, atau contoh kalau kita nak buat sejarah pun adalah topik-topik yang sesuai mungkin. Okey. Ada juga yang menjawab renang tu, okey. Mana dia ahli renang kat sini? Ada ke? Tak ada mungkin dia pakai baju ketat tapi dia tak masuk sukan renang. Okey. Ini contoh je go. Ini contoh-contoh soalan yang ada. Ini labeling. Okay. Okay, ini contoh jawapan tadi. Okay, lumba basikal. Okay, ini badminton lah. Nampaknya badminton ni tak ada orang salah pun. Semua betul. Squash, Nico David tadi. Lumba basikal, Azizul. Okay. Cuba ada juga lah yang salah. Okay, kita gerak ke slide seterusnya. Okay. Berapa cikgu? Rekod kebangsaan untuk acara pecut 100 meter lelaki. Ni saya expect ramai salah ni. Oh, cikgu Suhada, 9.10 tu dah lagi teruk pada rekod dunia tu, laju Malaysia. Ada yang betul ke? 10. Ada yang betul. 11.34 tu perempuan kot. Okay, jawapan dia
10.09. Okay, 10.09. Okay, Hazim nama dia. Kan, yang tengah study kat US tu. Okay, cikgu ni, siapa ni? Dia betul, Nur Azura Muhammad. Okay, ni pun betul. Nur Azilah. Cikgu Nizam. Okay, cikgu, ini Umi Kasum 1.2. Ni laju gila ni cikgu. Belum sempat pistol tu habis asap dia dah sampai ke desa penamat dah. Okay. Okey, apakah perasaan anda tentang kuisis selepas menjawab semua soalan itu tadi? Okey, cikgu boleh respon. Ini word cloud. Mari kita tengok word cloud. Happy, mantap, seronok. Okey. Hai, mana Lin? Okey, jawab. Baru 3 orang. Yang lain boleh tolong. Cikgu type je kat situ. Ke saya kena refresh baru keluar benda. Oh, ramai. Okey. 50 apa ada? Apa yang 50 ni cikgu? Sekejap ya. Benda ni kena screenshot. Ya je saya buat. Saya dah screenshot dah. Okay, thank you. Okay, sekejap. Macam best pula nak simpan. Okay. Okay, word cloud ni selain daripada Mentimeter lah. Kalau yang biasa guna Mentimeter tu kan, lepas kursus tu biasa je saya tengok kawan-kawan saya. Saya tak suka sangat lah. Sebab, bukan tak suka sebab apa, saya takut nak baca sebenarnya. Okay, sebenarnya saya tak nak pun nak buat soalan yang word cloud ni. Takut nanti ada benda yang tak menyeronokkan saya down. Tak ada lah, saja je cakap je tu. Okay, tak ada apa pun. Okay, itu 17 soalan. Okay, 17 soalan. Kuisis super tadi. Okay, kalau kuisis percuma tu, dia kurang 10. Okay, kurang 10 daripada apa yang saya tunjukkan. Tapi still boleh guna. Okay, kenapa saya suka guna kuisis super ni? Sebenarnya saya suka benda-benda macam ni lah. Saya suka kuisis ni, saya suka dia punya report. Okay, report dia sangat-sangat membantu saya sebenarnya. Okay, report dia sangat-sangat boleh kita gunakan untuk banyak perkara. Okay, untuk banyak perkara yang kita boleh gunakan. Macam Bluecard, kalau kita nak dapat report yang detail, kita kena bayar. Tapi kalau Quizizz ni, dia dapatlah report tu secara keseluruhan walaupun kita menggunakan akaun percuma. Okay, so settle satu part. Okay, settle satu part. Yang pertama, saya ingat kita nak habis pukul 10, tapi mungkin kita lewatlah sikit je, mungkin dalam 15 minit ke. Okay, sebab ada lagi benda yang saya nak tunjukkan. Okay, Tunjuk ranking. Ranking. Kita jangan menunjuk-nunjuk, bahaya. Mana dia tadi? Okay. Tak nak tunjuk ranking. Okay, view report lah. Kita tengok report, kita tengok dia tak tunjuk ranking sekalipun sebenarnya. Ini top 3. Cikgu Nur Azura, Cikgu Aya, Cikgu Lim top 3. Ni markah-markah dia yang kita boleh tengok. Dia berbeza. Kalau cikgu guna mode games tu, okay, kalau dia ada yang mastery apa semua tu, mastery pick tu, dia akan membenarkan cikgu
murid kita terus menjawab sehingga murid itu mendapat jawapan yang betul. Jadi agak sukar untuk saya dapatkan. Jadi kalau saya buat perbincangan, selalunya cerita atau tengok pasal pada yang awal, yang awal sebelum dia buat banyak kali. Ni contoh-contoh report yang saya punya kelas lah. Saya ada banyak cikgu sebenarnya. Ni yang kita sedang buat. Ni contohnya laporan kelas-kelas saya. Kalau kita tengok saya punya library, saya ada berapa? Saya ada 937 kuis yang saya bina. Yang saya gunakan sebelum ni adalah 759. Ini semua bahan-bahan saya lah. Selalunya kalau ada cikgu yang minta, saya bagi je. Kalau orang tak minta, saya tak adalah nak bagi. Ni saya punya. Sekarang kita nak buat, saya share akaun percuma lah. Saya tunjuk akaun free. Ini akaun percuma je. Akaun percuma kita nak buat lesson macam mana saya tunjuk tadi. Sekarang ni kita pergi create new activity. Ni soal basic. Tadi super kat atas. Ni sekarang basic. So dalam akaun basic ni apa yang kita boleh buat? Boleh je buat macam tadi. Cuma create, kita pergi kat lesson. Tekan create dah pergi kat lesson. Kita nak buat daripada blank site pun boleh ataupun kita dah ada content kita sendiri. Kita dah ada content, kita dah ada slide. Kita nak masukkan dalam kita punya lesson. Kita pergi je import content. Dia boleh upload PDF pun boleh ataupun kita masukkan daripada Google Drive. Google Drive saya masukkan saya punya. Dia akan carilah kita punya bahan. Kita punya bahan. Ni contoh-contoh bahan yang ada lah dalam saya punya Google Drive tu. Ataupun susah, kita nak tengok kat situ. Kita cari benda lain lah. Kat sini, upload PDF. Upload PDF, kita pergi nota kemahiran saintifik. Ni bahan PDPC, saya carilah. Ni dalam saya punya bahan. Ni masukkan PDF kita. Saya ada 22 slide kat situ. So, kita tekan import. Dia akan jadikan PDF kita tadi dalam bentuk slide macam ni. Macam saya buat tadi tu. Tiba-tiba, katalah selepas 1, 2, 3 slide, kita nak cari soalan. Kita nak tambah soalan. So, kita tambah add question. Add question, kita boleh buat daripada asal, daripada scratch yang kita tak ada apa-apa. Kita type sendiri ataupun kita boleh search question. Kita search question, tajuk apa? Kita mungkin cari tajuk kemahiran proses sains. Search. Kalau tu kita tengok nak masukkan berapa soalan ataupun kita nak masukkan ni dia banyak lah. Ni soalan-soalan yang ada dekat dalam tajuk kemahiran proses sains yang mungkin kita boleh gunakan dalam kita punya lesson. Katalah kita jumpa soalan dekat atas ni, kita jumpa satu je, kita nak pakai yang ni saja atas. Kita add question dekat dalam kita punya slide. Dia akan terus masuk. Dia akan terus masuk kat situ. Yang lain-lain tu saya tak ajar lah. Kalau cikgu nak tukar apa dia punya background ke, benda-benda tu ada dekat atas ni. Dekat bahagian setting apa semua ni kita nak publish nanti. Ataupun kita nak terangkan, add answer explanation pun boleh. Kita boleh cerita dekat situ. Kenapa jawapan tu? Kita nak bagi justifikasi sambil-sambil kita mengajar. Katalah lepas ajar 3-4 slide. 3-4 slide. Kita nak tambah lagi soalan. Pergi lagi dekat add question. Kita search question. Sama je. Kita nak taruh berapa soalan. Ni ada 15, banyak sangat. Ni premium kita tak boleh pakai. Kalau dia percuma, kalau dia tulis premium macam ni kan. Macam ni kita tak boleh lah. Kita tak boleh lah nak guna. Dia dah ada tanda kuning tu. Tanda kuning tu kalau akaun percuma kita tak boleh pakai. So kita cari yang free je lah.
Okay, kita cari yang free. 10 soalan. Okay, ni kata 10 ni kita nak tambah 10. Add all. Okay, dia akan masuk semua 10 soalan dalam kita punya slide tadi. Okay, itu contoh dia cikgu. Okay, lepas dah settle semua, kita bagilah nama kemahiran proses sains. Okay, kepada proses sains. Okay, lepas tu setting kat sini. Grade tahun 4. Contoh dia English kita tukar jadi Malay. Cikgu carilah. Quizzes ni antara yang paling banyak bahasa dia boleh cover. Okay. Mana boleh ni? Okay, Malay. Right. Ni kalau kita tak nak bagi orang lain pakai. Kalau kita ada account super tu kita boleh restricted lah. Okay. Kita je boleh guna. Orang lain tak boleh guna. Okay. So kalau kita dah pakai free memang public je lah. Ni kita nak senang cari, kita taruhlah kita punya gambar. Okay, contoh. Okay. Alright, dah. Kita save. Dan kita publish. Okay, bila kita nak guna dengan murid, ni dah lesson ni kita ada 22 slide dan 11 soalan. So kita tekan start macam tadi mula-mula start. Lepas tu tekan start lagi. Ni kalau kita nak tukar nak masuk dekat tu pun boleh. Okay, ni macam mana kita nak share dekat murid lah. Sama je macam kita share benda lain. Okay, kalau online kita copy link ataupun kita minta murid scan. Okay, kita copy link masuk dekat chat ataupun kita minta murid scan kalau dia guna handphone. Tu contoh je. Okay, settle untuk lesson. Okay. Sekarang antara perkara yang menyeronokkan dekat kita punya quizzes ni. Okay, sekejap saya balik kepada asal. Okay, sekarang ni kita nak buat soalan. Okay, kita nak buat soalan. Okay, kita pergi dekat create. Okay, kita pergi dekat assessment. Create from scratch. Okay. Jadi sama ada kita nak gunalah soalan-soalan yang ada dekat sini ataupun kita nak cari je yang kawan-kawan kita dah pun buat. Jadi kita tak payahlah susah-susah nak cari ataupun nak buat lain kan. Jadi kawan-kawan kita tu dah ada dah. Jadi macam mana kita nak cari tajuk apa kita nak guna. Ya saya cari tajuk apa yang sesuai je. Okey, contohnya kita nak tajuk, okey, contoh sekarang ni kita nak tajuk bahan. Bahan sains tahun 4. Okey, itu paling mudah lah. Kalau kita tak sempat nak cari soalan lain kan. Okey, mungkin cikgu sebelum ni kita dah ada soalan-soalan yang kita simpan dekat dalam kita je library. Okey, ni kalau kita punya library. Kita punya library kita dapat tengoklah soalan-soalan yang kita dah buat. Ni tengoklah nama kita lah. Okay, kalau kita nak cari community punya, ni semua. Ni bukan bahan kita lah, ni bahan orang. Okay, bahan orang. So kita kena cari yang free je. Yang ada tulis premium ni kita tak boleh pakai. Kalau kita pakai account percuma lah. Okay, contoh. Saya cari yang sikit lah. Ni premium pula. Okay, number of question tu kita boleh set kat atas. Kita nak cari berapa Language pun kita boleh set. Okay, kita boleh set. Okay, Malay kat situ. Alright, kita dah jumpa lah. Okay, 10 soalan. Okay, contohnya kita ambil ni 8 soalan. Oh, itu banyak 8. Kita ambil ni lah, 5. Okay, kita nak ambil semua ni. Okay, kita nak ambil semua. Ambil ni lah. Ni ada soalan yang sensitif. Alright, kita ambil ni semua 8 soalan. Okay, kita tekan add. Dia akan pergi ke soalan kita lah. Okay, ni soalan kita punya. Okay, ada 8 soalan. Sekarang ni kita nak jadikan soalan ni dalam 2 bahasa. Okay. Okay, kita ada quizzes AI dekat sini, sebelah kiri ni ada quizzes AI. Setiap bulan kalau yang percuma dia bagi 10 kali guna je. Okay, so kita pergi kat more option kat bawah ni. Okay, more option.
Ya, saya cari prompt dia. Saya tulis apa prompt dia? Nak tukar dia tu. Okey, sekejap Okey. Okey, katalah soalan tadi dalam bahasa Malaysia. Saya dah tukarkan kepada dua bahasa, dua language. Okey, English and Malaysian. So, saya tekan dekat bahagian prompt atas tu. Okey, dia tengah enhance. Okey, so dah jadi. Okey, ni pakai account free. Okey. Dia dah jadi dah. Ada dua bahasa. Atas bahasa Malaysia, bawah bahasa Inggeris. Pilihan jawapannya pun sama. Okey. Pilihan jawapannya pun sama. Ada dua bahasa. Okey. Senang. Jadi yang cikgu yang ajar di LP, tak payah pening-pening kepala dah. Nak cari soalan, dua bahasa. Boleh lah. Nanti kita edit lah sikit. Sebab dia sama je font je kan. Jadi kita edit lah. Bawah tu mungkin kita pakai italic ke. Kita nak boldkan ke soalan yang dalam BI tu. Okay. Tak ada masalah. Kita boleh guna. Okay. Bila dah jumpa ni. Dah rasa okey semua. Saya bukanlah cikgu bahasa Inggeris. Tapi saya tengok dia dah tukar bahasa Inggeris tu. Saya rasa okey je lah. Okay. Okay. Saya tekan save change. Okay. Dia dah ada dah. Dah ada jawapan. Yang ada dua bahasa. Tapi kita tengok, 8 soalan je. Mana cukup? Kan? 8 soalan budak senafas je buat. Tak sampai 2 minit, settle. Dia tekan laju gila. So, kita nak soalan tu jadi banyak. Okay, kita pergi dekat soalan mana kita rasa okey, kita nak kembangkan soalan tu. Okay, katalah soalan nombor 2. Add similar question. Okay. Alright. Dia dah tambah 3 lagi soalan. Okay, dia dah tambah 3 lagi soalan yang cikgu boleh pakai. Kalau cikgu rasa cikgu nak pakai semua, cikgu tekan dah save change. Kalau cikgu rasa 2 je boleh pakai, cikgu remove mana yang cikgu rasa tak nak. Contoh soalan macam ni, cikgu tak nak nombor 1. Okay, nombor 1 ni tak nak, remove. Okay, ada 2 je. So, tekan save change. Daripada 8 tadi, dia dah jadi 10. Okay, ada lagi kita nak tambah. Okay, contoh soalan nombor 5 ni. Kita nak tambah macam ni. Okay, kita tambah lagi. Add similar question. Okay. Alright, ada 3. 3 ni kita rasa kita nak pakai. Tambah je. Tekan save change. So, 13 soalan dah. Cikgu buatlah macam tu sampailah ke dapat bilangan yang cikgu rasa sesuai untuk kelas cikgu. Katalah 20 soalan. Selalu saya guna 20 lah cikgu. 20 ke 25 soalan. Okay. Untuk satu sesi PDP lah. Okay. Yang kita boleh guna. Okay. Dah settle tadi. Dah habis. Kita rasa okay dah semua soalan ni. Okay. Kita tekan publish. Okay. Tulislah nama. Bahan tahun 4 DLP. Contoh subjek. Sains. Lepas tu grade. Year 4. English. Boleh lah. Alamak. Upload from device. Okay, kenapa saya kena ada gambar? Sebab saya memang suka ada gambar. Okay. Okay, gambar-gambar tu pun gambar AI kot. Alright. Okay, dah settle. Publish lah. Okay, publish dan kita dah boleh guna. Okay. Dah boleh share dah. Okay, kita dah boleh guna untuk PDP kita. Okay, dah ada 2. Kalau cikgu kata tadi soalan tu kita tak nampak kan. Cikgu edit lah. Tekan kat sini edit. Okay, yang ini cikgu baca word biasa. Tebulkan ke, telik ke. Okay. Betul cikgu save. Dia ada 2 lah. Satu atas BI, atas BM, bawah BI. Okay. Okay cikgu. Okay, saya rasa untuk sharing saya daripada jenis soalan, guna quizzes lesson, dan juga generate soalan berdasarkan dengan bantuan AI. Kita nak tukar bahasa apa tadi. Saya rasa dah selesai lah kot. Okay, ada apa-apa cikgu nak tanya? Sebelum saya serahkan kepada cikgu Joanne. Ada cikgu angkat tangan tu. Cikgu Narsimah. Ya cikgu? Cikgu Narsimah.
Okey. Ada soalan cikgu? Kalau tak saya nak serahkan untuk pendaftaran kepada cikgu Join. Okey, ada diskaun tak untuk akaun super ni? Okey, itu kami sedang usahakan untuk feedback yang baru ni memang kami minta lah untuk harga tu dikurangkan sebab banyak sangat sebenarnya naik dia. Okey. Jadi kalau dapat nanti kita akan maklumkan lah. Okey, untuk rakaman hari ini cikgu boleh YouTube saya, Cikgu Herman, ataupun TikTok saya, aku Cikgu Kut. Sekejap saya share link. Okey, tak apa. Saya serahkan pada Cikgu Join untuk pendaftaran. Okey. Baik, Untuk thank you. sijil semua. Alright, thank you Cikgu Herman. Okey, rakan-rakan cikgu, saya dah postkan link sijil ini di chatbot. Cikgu boleh tekan. Dia ada step-step dia, so cikgu ikut nanti langkah-langkah yang saya kongsikan lah. Semua dah dapat? Okey, saya tunggu sekejap. Okey, semua dapat akses link ini. Saya doakan semua dapat akses. Kalau tak, cikgu savekan link ini. Kalau hari ini tak dapat, cikgu isi selepas ni lah. Alright. So, selepas cikgu dah tekan link ni, okey, ada paparan seperti berikut. Okey, cikgu isikan nama cikgu. Lepas tu nama sekolah, email cikgu, tak kisahlah email MOE ataupun personal Gmail, kod sekolah. Lepas tu cikgu dari city mana. Okey, training date hari ni 4 Mei 2025. Lepas tu cikgu punya handphone number, postcode. Okey, so untuk bahagian trainer name, cikgu pilih nama yang pertama iaitu Herman bin Muhammad Rakapa. Okey, material pelatihan, cikgu boleh pilih option B. Dia ada 5 option kalau tak silap saya. Cikgu pilih yang kedua iaitu B. Sebab hari ini Cikgu Herman punya sharing adalah mengenai dengan jenis-jenis soalan yang ada di dalam kuizi super account. Okey, saya bagi sedikit masa untuk cikgu. Okey, yang tak dapat masuk, cuba cikgu pakai incognito ataupun cikgu try pakai VPN. Okey. Untuk link kehadiran sekejap lagi cikgu. Yang ni untuk dapatkan sijil dulu. Okey ke sekarang cikgu? Setakat ni okey. Kalau okey bagi saya emoji good. Alright. Thank you. Okay, yang tak dapat tu nanti cuba kemudian tapi make sure trainer name ini betul lah. Okay, sebab kami pun perlu membuat laporan juga. So cikgu pilih pilihan B. Selepas cikgu dah settle semua bahagian ni, cikgu tekan butang yang kat bawah tu, yang ada purple color tu. Okay. Lepas tu ada 5 soalan yang cikgu perlu jawab. Ada 5 soalan. Soalan ni soalan baru sahaja dikeluarkan hari ini. Okey, saya dan Cikgu Ina telah buat perkongsian 1 hari bulan Mei. Soalannya macam ni. Okey, tapi apabila saya try untuk buka pagi tadi, soalan dia dah berubah. Betul tak Cikgu? Kalau Cikgu tengah key in, Cikgu tak nampak paparan seperti saya. Okey. So, untuk soalan pertama, kita sama-sama menjawab ataupun saya stop sharing yang ni dulu, saya cuba hands on yang sebenar. Okay. Cikgu pastikan cikgu pilih trainer name yang betul lepas tu option dia B. Lepas semua dah betul, cikgu lanjutkan.
Selepas cikgu lanjutkan, cikgu perlu jawab 5 soalan. Okey, mari kita lihat apa jawapan untuk soalan yang pertama. The question type in Quizizz that is most suitable for training HOTS, maksudnya soalan macam kebat lah. Jawapannya ialah last kali, passage. Okey, soalan yang kedua. Okay, Vivi is an English teacher. She want to train a student English speaking skill. Okay, so apakah option yang paling sesuai? Jawapannya ialah audio respond. Macam tadi Cikgu Heman bagi kat kita tu kan, untuk nyanyi tu kan. Okay, yang ketiga, I need responses from participant to understand how the current training process is going. So, apa kita boleh bagi kepada kita punya audience? Jawapannya ialah word count. Yang keempat, the assessment competent in Quizizz that need to be considered for evaluation is accuracy. We can copy and modify quiz that had been created by other user. Okay, betul atau salah? Jawapannya betul. Okay, cikgu dapat ikut tak? Adakah saya terlalu laju? Cikgu Syed dapat soalan lain? Cuba buka balik soalan yang tadi, yang mula-mula. Dapat lain. Tak apa, yang dapat soalan ni jawab dulu, nanti kita tengok soalan lagi satu. Okay? Okay. Tiba-tiba pula dia banyak set pula. Ya, dia banyak set. Hari tu satu set je tau. Okay, so setakat ni cikgu saya seorang saja ke cikgu Syed? Okay, nanti kita PM tepi Okay, lepas tu cikgu submit. Okay, so your answer is correct. Cikgu tekan OK. Okay, lepas itu cikgu nampak kan, dia suruh kita screenshot dan follow dia punya Instagram, screenshot dan follow dia punya Facebook, screenshot dan follow dia punya YouTube channel. So macam mana? Okay, ada satu butang warna biru, cikgu tekan saja. So dia akan bawa cikgu ke paparan dia punya Instagram. Cikgu snapshot saja gambar ini. Okay, macam ni lah cikgu akan nampak. Cikgu snapshot je gambar ni. Okay, next. Lepas tu kan, cikgu uploadkan ke dalam yang pertama. Okay, yang kedua, Facebook. Okay, cikgu follow saja Facebook dia. Ada sebabnya nanti cikgu saya bagi tahu lah. Okay, so cikgu snapshot gambar ni. Okay, andai kata cikgu tak ada Instagram macam mana? Cikgu upload saja dua-dua gambar yang sama. Facebook ke, Instagram ke. Kalau cikgu tak ada YouTube, upload lah mana-mana. Either one lah. Okay, gambar yang sama. Begitu juga dengan YouTube. Alright. So, saya bagi masa cikgu untuk buat selesaikan part ini. Buka balik soalan tadi Joy, yang share tu. Yang mana? Yang soalan lama kot, share dapat soalan lama. Share dapat soalan lama. Okay. Cikgu share, kalau you dapat soalan lama, this is the answer. The first one, accuracy. Password. Oh, nanti kita selesai satu-satu cikgu. Password ialah Quizizz Amazing sebenarnya. Quizizz Amazing ialah password dia. Password dia tak tukar, cuma soalan dia tukar. Alright. Cikgu share, kalau cikgu share dapat soalan macam ni, first one accuracy, yang kedua focus mode. Cikgu John, lain. Saya punya bukan macam tu. Okay. So maksudnya dia ada saya punya soalan first, Quizizz is very helpful for teachers because my first question. Lain ni. Okay. Cikgu share nanti lepas ni kita PM tepi Okay. Okay. So cikgu dah buat semua ni. Contohnya cikgu dah upload lah. Okay, kita cuba sama-sama. Okay, yang ni 1. Number 2. Alright, number 3. So dah selesai kan? So jawapan, okay, untuk password ialah Quizizz Amazing. Semua huruf kecil. Tu saya dah bagi dekat chat. Alright. Okay. So cikgu tekan, make sure betul lah ejaan Quizizz tu. Sebab sebelum ni, bengkel sebelum mereka type Quizizz tu jawapan salah. Ejaan tu salah. So memang tak boleh jana si je lah. Okay, lepas dah siap semua, cikgu submit jawapan. Saya tak nak submit lah sebab saya dah kini kan. Okay, saya tadi dah cuba dah. Okay, cikgu submit jawapan. Selepas cikgu submit jawapan, cikgu kena tunggu tau. Jangan tutup lagi. So, cikgu jangan tutup. Ni semua dah selesai. Cikgu jangan tutup. Ada satu link yang kat bawah ni. Okay, dia suruh cikgu please wait. Cikgu tunggu sekejap.
Tunggu sekejap sehingga dia ada keluar butang macam ni yang warna biru. Please download your certificate here. Okey, cikgu yang tak boleh masuk, kejap cikgu. Dia kadang-kadang dia ada masalah dekat kita punya browser. Okey, satu masalah kita punya browser. Cara paling mudah cikgu masuk guna VPN. Kalau cikgu tak ada, guna Opera lah dekat dalam handphone cikgu ke dekat laptop cikgu, Opera. Okey, kalau Google Chrome tu guna incognito. Okey, cuba. Kalau tak boleh juga, cikgu pakai handphone. Ataupun tukar akaun. Kalau G punya akaun cikgu submit, cikgu sign in GMOEDL tu ada problem sikit kadang-kadang. Sebab yang bagi link ni bukan Malaysia punya. Okay. Okay, passwordnya dah dapat sijil dah. Okay, ada dah dapat sijil ni. Password. Passwordnya apa? Quizy Amazing. Saya dah bagi dah tu. Okay. Quizy Amazing. Copy paste je cikgu. Soalan yang lain tu nanti cikgu stay dulu kat dalam ni, kita tengok macam mana. Ya. Okey. Yang ada banyak soalan. Screenshot, cikgu join tadi screenshot apa tadi? Tu yang tadi dia punya Instagram, dia punya Facebook, dia punya YouTube. Okey, tu cikgu klik kat situ, lepas tu cikgu follow, cikgu screenshot. Okay, ada juga yang dapat sijil dah. Ada dapat sijil. Cikgu jangan keluar lagi ya, sebab saya akan bagi link kehadiran nanti ya. Cikgu sabar ya. Okay, link kehadiran. Cikgu yang sijil ni untuk cikgu Yang ni daripada Chris. Yang yang kehadiran tu cikgu kena isi sebab yang tu yang kita nak register SPL KPM. Okay. Ramai dah dapat dah sijil. Okey, terima kasih cikgu-cikgu yang dah dapat sijil. Okey, kejap. Ada satu lagi link yang tu untuk SPL KPM. Yang ni quizzes ni memang bawah yang kita Asia Pasifik Indonesia yang in charge. Okey, Cik Umar. Sijil-sijil pun daripada diorang. Okey, so Malaysia ni sebahagian daripada quizzes Asia Pasifik lah. So yang lain-lain kalau SPL KPM diorang tak in charge. Jadi kami yang akan in charge SPL KPM. Jadi nanti kita akan kita akan isi lepas ni. Okay. Okay, rasanya kita bagi 1 minit lagi boleh Cikgu Man? Boleh. Tak ingat dapat sijil. Baik, sambil-sambil kita tunggu rakan-rakan. Okey. Tadi ramai je yang tanya tentang macam mana nak dapat school account kan ataupun trainer punya account. Okey, saya kongsikan pengalaman saya ya. Okey, saya sebenarnya nampak Cikgu Man guna Quizy sebab saya selalu buat banking dengan dia. Selalu dia guna super account. Okey. Okey, so kebetulan ada Facebook dekat Facebook lah, I nampak lepas tu I isi permohonan untuk menjadi trainer. So lepas kita dah isi untuk Google Form ni, dia akan invite kita masuk ke dalam satu Telegram. So Telegram tu maksudnya dia dah terima kita lah untuk program dia. So program dia kita kena mengikuti bankingnya selama 3 hari. Biasanya dia buat waktu malam lah. Dia akan buat pukul 8 malam sampai 10 malam berturut-turut 3 hari selama 3 hari lah. Selepas banking ni, kita perlu buat 6. Sekejap dia ada ni. Apa? Ribut. Okey. So kita perlu masukkan link tu tadi, link untuk generate sijil tu ada yang terlepas. Ya, okey. Okey, yang ni. Okey, so cikgu perlu siapkan 6 tugasan. Lepas 6 tugasan baru dia buka account trainer untuk kegunaan. So macam mana kita nak join banking macam ni?
Okey, hari tu dia ada bagi tahu untuk kohort yang kedua dia akan buka pada bulan 7 atau 8. So tadi cikgu dah follow dia punya Instagram, dia punya Facebook, dia punya YouTube kan. So cikgu telitikan iklan yang akan dikeluarkan oleh pihak Kuizi nanti di Facebook ataupun Instagram ataupun apa-apa media sosial daripada Kuizi. Okey. Dan untuk pengetahuan cikgu lah, kami difahamkan Kuizi ni dia akan rebranding. Okey. Rebranding menjadi nama apa kita tak tahu. Cuma yang kita pasti ialah bulan 7 atau bulan 8 dia akan buka untuk kohort kedua. So nanti apa-apa kita akan inform lah cikgu di dalam kita punya Facebook ataupun kami punya TikTok. Okay? Alright. So harap cikgu dapat sedikit info daripada kami macam mana kita boleh, macam saya ni macam mana boleh dapat school account ataupun apa kita panggil Super account. Super account. Okey, cikgu, untuk rakaman nanti tu saya dah share kat saya punya TikTok dengan YouTube. Nanti cikgu boleh tengok kat situ lah. Okey. Saya dah masuk kat situ. Okey, sekejap. Link kehadiran set. Okey, join boleh dah.